yang you nampak sebenarnya dekat BE ni, Hafiz? Ya Allah. Okay, Ana nak minta pendapat you kan. Apa Ana nampak ramai sangat Gen Z yang berkobar-kobar nak join BE internationally. Sekarang ni Gen Z dia dah start explore TikTok, explore YouTube. So diorang nak jadi content creator. And then diorang tak suka nak kerja dengan syarikat-syarikat. So diorang suka buat dapat income sendiri. Senang lah. Yes. And then diorang ada time flexible. So itu benda tu yang diorang nak. Sebab tu diorang nampak peluang tu dekat sini. Dengan mudah Yes. Dapat time freedom, money freedom. So I think that's why diorang nak grab this opportunity compare to gen-gen yang lain. Kenapa Hafiz sendiri join BE? Buat gili-gili je 2 bulan. Housewife tu dah sampai dapat income 5 figure kan. Betul. So takkan aku pun nak buat gili-gili lagi kan. So that's why You ambil peluang lah. Yes, I ambil peluang. Buat betul-betul and Alhamdulillah masa naik ambassador tu I punya gaji lagi tinggi daripada kerja arkitek yang dah 12 tahun. So I nampak peluang tu sangat luas. Kalau housewife boleh buat, Grab driver boleh buat, takkanlah you tak boleh buat. Berani atau Hafiz you dapat satu tiket, dapat pergi Tokyo kan? Tokyo. Senang kan? Senang, tapi kena rajin.